Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Noha ke video Mama Noha. Okey, korang yang ucapkan terima kasih yang dah like dan subscribe video Mama Noha. Terima kasih. Okey, hari ni kita nak main Space Sand. Okay? Dia punya kotak. Tapi kita dah buka lah. Sand dia ni. Ni ada warna pink, warna hijau. Oh my. Ayo kita masuk mangkuk. Okey. Yang ni kinetic sand. Cameraman yang beli. Bukan saya yang beli. Okey, kita akan tuang ke dalam dulang ni. Kotak dia ada benda ni. Ni ketam. Ni dia punya mol. Tapi yang ni apa? Ketam. Ini start pun. Ketam. Ini penyeduk. Ni apa? Lapis. Macam bekas. Ni tempat galu pasir. Ni potong mesin. Ini cengkerang, ni ular, ni jirafah, ni panda. Panda pula beg. Ni apa? Ni lembu. Monyet. Allah. Monyet. Singa dengan apa ni? Ada yang tahu? Paus. Paus. Ikan paus. Ni ikan paus. Whale. Paus. Ikan paus. Okey, sekarang kita akan tuang. Nanti tak. Ni tanah dia warna hijau. So, ini dia memang ini apa? Kinetic sand. Tak boleh sebab dia ada dua. Dah mainlah tu. Dah kita ada tulang juga dua. Dulang. Betul. Buat apa dulang tu? Untuk kita tuang. Mama tengoklah. Okey, sekarang kita akan tuang sand, kinetic sand dia dalam dulang ni. Kan takutlah nak tuang. Kenapa? Nanti mama lah. Cameraman jangan marah dia. Dia adik saya. Tapi dia kena suka Kena. Nak main. Nanti habis main kena basuh tangan. Ni dia macam nasi juga. Dia makan. Jangan makan. Okey, kita akan guna ni. Kita akan guna ni dulu. La ilaha illallah. Ni kita kumpul. Kita tekan. Udah nak main juga. Jadi macam ni. Wih guys. Dia comel lah. Dia ular, bentuk ular. So kita akan cuba penapis ni. Penapis tu tak tahu saya. Main dekat. Dia tak tumpah. Tak, dia kena. Dulu kita ada pasir warna purple. Mama. Dah tak ada. Adik boleh main tapi jangan terabukan Boleh. Tapi adik main apa tadi dek? Adik. Permainan adik mana? Ini mainan udah. Cawan. Ayai macam. Adik main apa dik? Itu apa? Masak. Kok tinggal cawan. Ini nak potong satu tangan je. Ni teko dia. Cantik kan teko dia? Kita ni dia punya pen. Mama boleh tak? Yang ni dia punya periuk. Macam. Okay, ni dia punya pisau, sudu, garpu, sendok semua sudip. Mama. Ni ada Cawan. gelas, yang ni cawan.
Yang ni ada dia punya dapur. Dapur memasak. Macam-macam. Lepas tu ada apa? Ni apa, Dik? Adik, ni apa? Tinggal. So, kita cuba pakai ni pula. Dia nak juga tak boleh. Tadi dia tak nak kasih kita main. Dia punya. Kita ambil pakai ni pula. Tak nak kalah. Kita ambil pakai ni pula. Hadis pula. Mama, sini. Ni ada bentuk lembu juga. So, kita nak buat macam mana? Gini tak Tengok guys tau. Udah jangan macam tu. Tengok sampai habis. Ni, kait. Lepas tu, tengok sampai jadi. Jadi bentuk ada lembu kan. Best tak? Kita buat ni best sangat. Kita buat yang bentuk kuda. Korang wajib beli benda ni. Anda nak buat yang ketam. Seru. Nak bawa Aina rasa ke rumah kita. Seru ya. Seronok barang. Video kita kali ni. Untuk video kita kali ni itu saja. Okey, terima kasih sekarang. Tolong like dan subscribe video Mama Noha lagi. Bye.